Ni rare ni. Ini rare. Pengat roti kapal. Okey, and then kita masuk ke bubur caca. Bubur caca ni dia kita masuk kosong je. Sepatutnya dia ada kredit. At least kalau dia orang nak kredit, ada option dia orang. Okey, dia orang kita campur dengan kredit. Okey, ini bubur kacang. Kacang hijau. Ni kacang hijau. Okey, yang ni pisang abu. Okey, untuk pisang kita ada 3 jenis pisang. Okey, ini pisang abu. Okey, ini pisang tanduk. Okey, ni pisang tanduk. And then yang ini kita masukkan pisang ni, pisang nangka. Okey. Pisang ni boleh campur 3 ya bang ya? Okey. Maknanya 3 sekawan. Boleh. Okey. Lepas tu kita pergi ke bubur gandum. Ini pun bubur gandum. Ini ni material aja kita buat ni. Ya, okey. Lepas tu kita pergi ke pulut hitam. Pulut hitam. Pulut hitam. Okey, kita pergi zaman Jepun, ubi kayu. Ya, ini zaman-zaman Jepun ni, ubi kayu, pengat ubi kayu ya. Okey. Kita pergi ke bawah tanah lagi. Ini pengat kredit. Pengat kredit. Ini pun bawah tanah juga. Okey, pengat keladi. Ya, ini keladi. Ya. Dan yang terakhir kita jagung. Ni jagung. Jagung manis ya, jagung manis. Semua harga RM6. Campur ataupun tak campur pun sama, harga RM6. Semua RM6. RM6 termasuk bubur lambuk apa semua ya. Kalau abang nak suggest satu yang paling famous untuk saya beli yang mana? Ya, dia pulut hitam. Pulut hitam. Okey, pulut hitam ya. Pulut hitam ya, flat ni lah dia punya hot sale dekat sini lah. Insya-Allah. Nak satu ya. Okey. Okey, satu. Okey, alhamdulillah.